Oh, bukan warga negara pula cek IC aku untuk aku ambil petrol dekat petrol pump ni. Pelik juga bila dengar komplain orang sampai macam tu sekali. Nak jadi lebih baik, lebih bagus, tentunya kita kena berubah. Kalau kita guna sistem yang sama, tak berubahlah namanya. Tak ada kemajuan. Jadi, tak boleh nak faham. Demi kemajuan, demi untuk mengelakkan ketirisan yang selama ini, memang kita semua tahu. Tak terpantau pun. Boleh pula dia kata kita nak bagi kad pengenalan kad pegawai imigresen dari Bangladesh. Macam dah tak ada modal lain ke? Okey, macam ni. Ini pendapat saya sendiri. Dari pengamatan luar sahaja, belum lagi menggunakan. Tetapi kali ini, sistem yang diperkenalkan. Yang amat berhormat Perdana Menteri, sebenarnya bagi pendapat saya sendiri, dah cantik sangat ni. Memang lebih baik dari sistem-sistem lain sebelum ini. Kita cuba lihat, tengok, survey, Husyah dari jauh. Budi Madani adalah satu sistem yang sudah mempunyai beberapa lapisan sistem lain yang bersandar. Senang cerita macam ni, kalau tak ada apps Settle Petronas, anda ada apps apa? BHP punya apps ada, Petron Miles punya app ada, Shell punya apps. Tak ada juga. Kalau tak ada, okey tak apa. Ada Touch and Go tak? Takkan tak ada kot. Tapi katalah tak ada juga, barulah keluar kad pengenalan tu. Ini saya cuba terangkan pemahaman saya sendiri. Maksudnya di sini, sistem Budi Madani ini mempunyai sistem sokongan yang pelbagai yang menjadikan kita sebagai rakyat boleh memilih kesesuaian dan memudahkan kita sebagai pengguna. Selain dari itu, sistem point of sale stesen minyak di Malaysia ni bukan sistem kampung lah. Ini sistem Wincor Nixdorf, Dibold, sistem sama, kebanyakan mesin ATM di Malaysia ni. Bukannya kita import pegawai imigresen dari Bangladesh. Kenapa sakit hati sangat dengan Bangla ni? Kesihan kan diorang datang cari rezeki. Kalau satu saluran gagal, ada lapisan lain yang menyokong. Ini yang membezakan Budi Madani dengan skim subsidi sebelum ini. Ini sebenarnya bukan soal menyerahkan IC kepada orang asing. Bukan isu Bangladesh jadi imigresen. Ini cuma sebuah naratif. Kritikan yang tak ada landasannya. Berbeza dengan sistem lama yang berdiri sendiri, sistem ini hidup dalam ekosistem. Ia boleh disambung kepada Settle, Shell App, Petron Miles, malah Touch and Go yang kita guna setiap hari. Kalau satu jalan tersangkut, ada jalan lain menampung. Kalau aplikasi gagal, MyCat di PAM tetap boleh digunakan. Inilah kelebihan Budi Madani. Ada lapisan sandaran, ada pilihan, ada flexibility. Yang paling penting sistem ini bukan sementara. Ia tidak akan pergi ke mana-mana. Ini adalah langkah ke hadapan, satu perubahan besar yang akan terus berkembang dan jadi asas kepada dasar-dasar lain di masa depan. Kita boleh memilih untuk hanya mengeluh atau kita boleh belajar memahami dan memanfaatkan sistem ini demi kebaikan rakyat seluruhnya. Sekali lagi terima kasih PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Demi rakyat, demi Malaysia, membujur lalu melintang patan. Membujur lalu melintang patah, bukan sekadar warisan lidah.